Kolesterol tinggi sering hadir tanpa tanda awal, namun dalam diam ia boleh merenggut nyawa. Ramai tidak sedar mereka sedang berdepan risiko penyakit jantung, strok dan tekanan darah tinggi hanya kerana kolesterol yang tidak terkawal. Kolesterol ialah bahan lemak yang terdapat dalam darah. Tubuh kita memerlukan kolesterol tetapi dalam jumlah yang terkawal. Terdapat dua jenis utama kolesterol. HDL atau kolesterol baik membantu membawa keluar lemak dari salur darah dan melindungi jantung. Manakala LDL atau kolesterol jahat menyebabkan pengumpulan lemak dalam salur darah yang akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung dan strok. Menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi Malaysia atau NHMS, hampir 1 daripada 2 rakyat dewasa di Malaysia mempunyai masalah kolesterol tinggi. Ini bermaksud jutaan rakyat sedang berdepan risiko kesihatan tanpa mereka sedari. Penyakit berkaitan jantung pula kekal antara punca utama kematian di negara ini. Apabila kolesterol jahat terus berkumpul, salur darah menjadi sempit dan tersumbat. Keadaan ini boleh menyebabkan serangan jantung, strok, tekanan darah tinggi, diabetes jenis 2 dan obesiti. Lebih membimbangkan, ramai hanya mengetahui mereka mempunyai kolesterol tinggi selepas berlaku komplikasi serius. Walaupun sering tiada simptom awal, terdapat beberapa tanda amaran yang perlu diberi perhatian. Antaranya cepat letih, sakit dada, sakit kepala yang kerap, kebas tangan dan kaki serta sentelisma iaitu tumpukan lemak kekuningan di sekitar kelopak mata. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Berita baiknya, kolesterol tinggi boleh dikawal melalui gaya hidup sihat. Amalkan pemakanan seimbang, kurangkan makanan bergoreng dan berlemak tinggi. Lakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Kawal berat badan dan berhenti merokok. Yang paling penting, lakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala. Kesihatan adalah aset paling penting. Jangan tunggu sehingga terlambat. Ambil tindakan hari ini, periksa kolesterol anda sekarang. Kolesterol terkawal, hidup lebih sihat, lebih bahagia dan lebih panjang.